perkataan insan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan yang ajaib yang Quran sebut berulang-ulang kali. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah itulah bertawakal orang mukmin. Rabbana 'alaika tawakkalna. Wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah kami bertawakal. Apa maksud tawakal? Apa maksud tawakal? Di samping Islam suruh kita berusaha, Islam suruh kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jika insan bergantung kepada Tuhan dalam erti kata yang sebenar, dia serahkan perasaan dan imannya kepada Allah di dalam sesuatu isu, di dalam sesuatu urusan, di dalam sesuatu perkara, dia akan melihat perkara yang sangat ajaib akan berlaku dalam hidupnya. Sebab tu Allah sebut alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang diberitahu kepada mereka, Nuh, orang ramai sedang berkumpul untuk ambil tindakan kepada kamu. Nuh, orang nak ambil tindakan kepada hang. Nuh, orang nak ambil tindakan pada kau. Nuh, ada orang nak bertindak pada kau. Kata Allah, iman dia tambah. Bukan kita kata, pasal apalah Allah uji aku, apalah dosa aku. Dah. Kata Quran, iman mereka bertambah. Mereka kata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami ni Allah, dialah sebaik-baik tempat diserahkan urusan. Tuan-tuan, jika tuan-tuan sebut berulang kali apabila menghadapi kerenah dan asam garam hidup, hasbunallah wa ni'mal wakil, dengan iman, tuan-tuan akan melihat keajaiban hidup yang tak dapat digambarkan dengan perkataan dan tak dapat diukir dengan tulisan. Kata ahli-ahli kerohanian, man lam yadhuq la yafham. Siapa yang tidak melaluinya tidak akan memahami maksudnya. Orang-orang yang pernah hidup dan bertawakal, dia akan mengetahui tentang keajaiban tawakal. Bila hati insan bulat kepada Ya Rabb, inni fawwadtu hadha amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Jika itu dilakukan oleh insan dalam hidup ini, tuan-tuan, Bak Nabi kata, macam mana kita tengok dunia ni, tuan-tuan? Tuan-tuan tengoklah dunia ni. Kadang-kadang, tuan-tuan, manusia dia hilang satu benda daripada dunia. Kadang-kadang macam dia hilang segala-galanya. Saya nak sebut, tuan-tuan, berapa banyak dalam hidup tuan-tuan telah lalui keperitan hidup. Cuba ingat, ketika kita kena keperitan, kita rasa kita tidak dapat keluar daripadanya. Tapi hari ini Allah telah keluarkan kita berada dalam keadaan yang baik. Ketika kita ditimpa musibah tertentu, kita kata habislah aku kali ini. Tapi usia kita telah berjalan, kita masih lagi hidup dan makan dan menikmati kurniaan Tuhan.